Cubaan cek suara. Cubaan Cek suara. Cubaan cek suara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Tengku Amar Fikri bin Tengku Asmadi. Saya Mizan Karami bin Ismail. Dan saya Muhammad Irfan bin Rosli. Pada hari ini kami bertiga akan melaksanakan tugasan pentaksiran berterusan tugasan 3 BMMB 1074. Tugasan kami adalah berkenaan dengan tentang perbincangan mengikut kreativiti kami. Okey, baiklah. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita saksikan. Okay. Tak faham betul lah. Macam mana nak buat penulisan akademik ni? Macam mana nak start isi dia? Macam mana nak buat penulisan semua benda ni? Itu saudara Irfan. Kenapa nampak tertekan je kawan saya ni? Assalamualaikum Irfan. Assalamualaikum. Awak apa khabar? Sama saya. Awak baik-baik saja sebab tadi saya nampak awak macam tertekan je. Itulah saya sedang buat penulisan akademik. Tapi saya susah rasa. Saya dah susah sangat nak buat penulisan akademik ni. Kebetulan saya pun baru belajar tentang penulisan akademik. Alhamdulillah saya dah faham dah sikit-sikit. Bolehlah saya terangkan sikit pada awak. Kalau begitu, bolehkah Tengku terangkan apakah maksud penulisan akademik ni pada saya? Boleh. Okey. Irfan tengok sini dengan rujukan yang saya bawa ni. Okey, penulisan akademik ni merupakan satu konsep penulisan yang digunakan di institusi pendidikan tinggi. Tahu kan institusi pendidikan tinggi? Tahu. Contoh kita ada IPG, Institut Pendidikan Guru, kita ada USM. Semua institut yang di mana penuntut di situ merupakan pelajar untuk institusi pendidikan tinggi. Jadi, Irfan jangan tertukar. Penulisan akademik dia agak berbeza dengan karangan ataupun penulisan yang kita buat waktu kita sekolah menengah ke sekolah rendah dulu kan. Yang mana penulisan akademik ni dia banyakkan lebihkan kepada fakta dan juga bahasa. Sebab tu kalau Irfan tengok kat sini, mana Sukarna 2015 ada menjelaskan bahawa kekuatan penulisan akademik ini bergantung kepada bahasa dan juga rujukan. Itu beza dia dengan karangan biasa. Itu beza dia. Ada bahasa dan rujukan. Ya, betul. Sebab tu macam mana kita tahu waktu kita buat karangan waktu sekolah menengah dulu, kita mementingkan imajinasi kan. Betul. Contoh kita buat karangan tentang aku sebuah basikal. Lebih kepada imajinasi. Dan juga kita dapat soalan kesan-kesan pelancongan domestik. Dia tak melibatkan rujukan. Macam contoh Safian Karim kata apa tentang tu kan. Tak ada. Berbanding dengan penulisan akademik ni. Betul. Okey, lepas tu Irfan kan, sifat-sifat penulisan akademik yang kita buat dekat IPT ni juga, dia perlulah bersifat ringkas, dia kena padat dan juga tak bersifat peribadi. Jadi apa yang Irfan faham tentang frasa tak bersifat peribadi ni? Maksudnya apa tu? Maksudnya penulis yang menulis penulisan akademik ni, dia tidak boleh terlalu mengagungkan diri dia dalam penulisan tu. Dia kena berdasarkan fakta dan juga rujukan yang sahih. Maksudnya kat sini kalau kita buat penulisan, kita perlu memberi kredit kepada penulis asal tersebut. Ya, betul. Dia tak boleh bersifat peribadi. Lepas tu dalam penulisan akademik juga dia kena ada objektif yang jelas. Macam contoh kita sekarang ni ada tugasan tentang sejarah perkembangan bahasa Melayu kan. Saya sedang tulis berkaitan itu lah. Bagus. Jadi dalam penulisan kita tu dia kena padat terus kepada topik utama dia, iaitu objektif yang jelas. Macam contoh Safian Karim ada mengatakan bahawa pada abad 7 hingga ke 14 Masihi barulah bermulanya sejarah perkembangan bahasa Melayu klasik pada ketika itu. Objektif yang jelas, tidak boleh terlalu ayat yang berbunga-bunga. Dalam masa yang sama penggunaan bahasa tu kena tepat dan juga sesuai. Allahu Akbar, penatnya. Okey, baiklah Saudara Tengku. Okey. Berdasarkan yang Saudara Tengku katakan tadi, dalam sesebuah penulisan itu perlu adanya kredit yang diberikan kepada penulis asal sesebuah karya tersebut. Jadi berdasarkan penulisan saya ini yang berkaitan sejarah perkembangan bahasa Melayu, bagaimanakah untuk menulis rujukan tersebut? Okey.
Sebagaimana yang saudara Irfan tahu, kita dekat atas muka bumi Allah yang maha luas ni, kita ada pelbagai jenis bentuk penulisan yang ada. Macam contoh saya percaya saudara Irfan mesti pernah baca komik kan? Ya, pernah. Kita ada komik, kita ada novel. Dan novel tu pula ada banyak jenis dia. Novel cinta, novel peperangan dan sebagainya. Kita ada manuskrip, kita ada jurnal, kita ada surat khabar. Terlalu banyak. Jadi dalam banyak-banyak jenis bahan bacaan tu, bukan semua kita boleh rujuk sebagai satu bahan fakta ataupun sebagai rujukan dalam proses akademik kita. Walaupun dia menyatakan fakta dalam tu dan juga pandangan dia, kita tak boleh terima kita tak boleh terima bulat-bulat. Walaupun bahan bacaan tu depan mata kita, ada kriteria bahan bacaan yang kita boleh terima dia sebagai satu bahan rujukan yang asli dan juga sahih. Ni bukan saya yang cakap ya Irfan ya. Ini sumber daripada ni Zamri Mahamud 2022. Sebab apa kita tak boleh ambil bahan bacaan sebarangan? Sebab sifat penulisan akademik itu sendiri, dia ditulis secara ilmiah, sistematik dan mengkaji secara teratur dan teliti satu persoalan, dan itu berbeza dengan satu penulisan yang ditulis secara fiksyen seperti novel. Faham Irfan? Faham? Kan? Tukar lah baju ni. Sama lah. Mana baju semalam? Tak tahu. Dah siang. Ya. Lama betul lah. Saudara Tengku terangkan pasal semalam tadi. Sampai siang pun kita tak perasan. Itu lah kita tak perasan teruk ni. Ni kita penat-penat berdiri ni. Jom, duduk dulu lah. Jom kita duduk dulu. Allah. Panasnya. Betul. Okay, apa lagi Fan nak tahu tentang jenis-jenis penulisan akademik ni? Tu lah, kalau boleh saya nak tanya Tengku, apakah contoh lain bagi penulisan akademik selain pada penulisan yang saya lakukan ni? Untuk penulisan akademik. Okey. Dalam penulisan akademik ada banyak sebenarnya. Lebih 9 sebenarnya. Kalau kita tengok dekat sini, daripada Pusat Peperiksaan Penganugerahan 2022, menyeraikan jenis-jenis tugasan dalam bentuk penulisan akademik, termasuklah penulisan jurnal, ada refleksi, kertas cadangan kajian, nota lagu pun kita kira penulisan akademik. Banyak lagi. Macam yang kertas lagu yang ada kod-kod tu kan, itu pun kita kira penulisan akademik. Kita ada ringkasan eksklusif, kertas kerja. Macam contoh kalau kita nak buat apa-apa program kan, kita buat kertas kerja kan, itu pun dikira penulisan akademik. Itu juga penulisan ilmiah. Ada sundingan, catatan log. Dan macam contoh dalam peringkat kita sekarang ni, peringkat PPISAP, kita masih membuat esei kan, itu juga dikira penulisan akademik. Tapi esei yang kita buat tu mestilah penulisan yang berilmiah, yang berdasarkan fakta dan rujukan, barulah kita kira sebagai penulisan akademik. Jadi seperti yang saya lakukan sekarang ni adalah bentuk esei. Betul, bentuk esei. Faham. Baiklah Saudara Teguh, seperti yang saya lakukan pada ketika ini adalah tugasan esei. Bolehkah saya mengetahui dengan lebih mendalam berkaitan tugasan ini? Esei. Sebelum tu, Saudara Irfan kena faham betul penting bahawa esei yang kita lakukan di IPT adalah berbeza dengan esei yang kita lakukan waktu kita sekolah rendah, sekolah menengah dulu. Esei ilmiah yang kita lakukan sekarang mestilah berdasarkan rujukan dan juga rujukan dan mesti ada lampirannya sendiri. Bukan macam kita buat esei untuk kita sekolah menengah dulu berdasarkan imajinasi semata-mata. Jadi sebab itulah daripada Mariam et al 2018 kat sini dia menyatakan bahawa esei ini merupakan idea yang diutarakan dalam esei adalah nukilan asal penulis itu sendiri. Lepas tu pada dalam konteks pendidikan pula, Tan et al 2019 ada menjelaskan bahawa penulisan ilmiah berbentuk esei dihasilkan oleh pelajar untuk memenuhi keperluan khusus pada bahagian pengajian tinggi. Okey. Jadi dapat kita rumuskan kat sini bahawa esei ni mempunyai fungsi dan peranan dia tersendiri. Dan juga kita tahulah dalam penulisan esei ni pula, dia mesti ada format dia. Dia tak boleh hanya tulis berperenggan semata-mata. Yang pertama, kalau kita buat esei sekarang ni, kita mesti kena ada pendahuluan. Yang kedua, formatnya mesti kena ada isi. Dan yang terakhir sekali, cerita ke Irfan ada pula kesimpulan ataupun penutup. Waktu kita nak tulis pendahuluan untuk esei ni kan, kita kena pastikan kita punya pendahuluan tu menggunakan ayat yang gramatis, tak terlalu banyak fakta, tidak mengulangi isi, dan juga mestilah menarik perhatian untuk pendahuluan. Macam contoh kita tengok seseorang kan, waktu kita tengok seseorang, kita tengok dia penampilan dulu kan, pendahuluan ni kita tengok penampilan dulu. Kalau penampilan yang baik, mungkin kita selesa nak bercakap dengan dia dan sebagainya. Macam itulah juga dengan esei, kita kena sediakan satu pendahuluan yang baik supaya kita dapat menarik pembaca. Lepas tu pula kalau dalam isi tu, kita mesti buat isi yang jelas, terus kepada topik dan juga tiada pengulangan, supaya tidak mengganggu konsentrasi pembaca sewaktu nak meneliti esei kita.
Dan juga waktu penutup pula, waktu kita penutup, kita tak boleh mengulangi balik isi ataupun tambah isi yang baru dalam penutup tu. Terus memberi kesimpulan yang jelas dalam kita punya isi. Okey, jelas Irfan? Jelas. Terima kasih Tengku. Baiklah soal Tengku. Okey. Tadi Tengku terangkan berkaitan esei. Tapi saya dengar tadi Tengku ada kata juga berkaitan dengan kertas kerja. Kertas kerja tu macam menarik juga. Boleh Tengku terangkan? Memang menarik Irfan. Ya. Kertas kerja ni senang je sebenarnya. Okey, sebagai contoh, IPG Kampus Pulau Pinang pernah mengadakan program iaitu penutupan Kasuma dan STEM dan juga program I4P Prihatin. Untuk realisasikan program tersebut, pengerusi kepada program tersebut kena hasilkan satu kertas kerja yang menunjukkan kesungguhan dia untuk pelaksanaan program tersebut. Jadi dalam kertas kerja tersebut mestilah teratur, tersusun dan juga mestilah dia bersifat ringkas supaya kita dapat persembahkan kepada ketua jabatan ke, kepada ketua bagi setiap institut ke untuk minta pengelulusan. Jadi dalam tu mestilah kena ada tentatif, kena ada siapakah AJK yang terlibat dalam program tersebut untuk kertas kerja ni. Apa lagi? Struktur pelaksanaan. AJK ni terlibat untuk bahagian tugasannya macam mana. Jadi kegunaan kertas kerja ni dia macam bertujuan untuk supaya kita dapat satu langkah pelaksanaan ke hadapan yang lebih berkesan, supaya gambaran sebenar program tersebut dapat kita lihat secara tepat. Okey, Jadi kertas kerja ini dilakukan untuk melancarkan sebuah program. betul. Sebab tu kita nak laksanakan sebuah program ke lawatan dan sebagainya. Okey, faham. Terima kasih. Okey. Teguh. Ya. Teguh tahu tak pasal sejarah bahasa Melayu? Sejarah bahasa yang kita pakai sekarang ni? Ya. Mestilah tahu Mizan. Ya ke tahu? Mestilah. Kalau tahu, senang. Okey Mizan, kebetulan saya pun sekarang ni tengah belajar tentang bahasa Melayu kita sekarang ni Mizan. Untuk mengetahui Mizan, bahasa Melayu kita pakai sekarang ni berasal daripada bahasa Austronesia. Bahasa Austronesia. Austronesia. Ya betul Mizan. Dia tahu tak itu bahasa Austronesia? Tak. Bahasa Austronesia ni merupakan salah satu cabang bahasa yang kita pakai sehingga kini. Ataupun nama lainnya adalah Polinesia. Polinesia pun kita bermaksud banyak. Jadi kita bahasa yang kita pakai sekarang ni, yang kita gunakan dan kita aplikasikan sekarang ni daripada cabang Polinesia tu lah. Dan juga dalam peringkat bahasa kita ada 3. Kita ada bahasa Melayu kuno, kita ada bahasa Melayu klasik dan juga kita ada bahasa Melayu sekarang, bahasa Melayu moden. Pandai Zat. Tadi kalau bahasa Melayu kuno sampai abad berapa? 7 hingga 13. Selepas itulah abad 15 sampailah 19. Kalau bahasa Melayu klasik, tulisan bahasa Melayu kuno tulisan apa? Palaba. Kalau bahasa Melayu klasik tulisan Jawi. Tulisan Jawi yang macam Arab-Arab sikit kan? Betul. Tapi lain. Tengku. Ya. Wacana tu apa? Wacana atau apa? Okay, Miss ini saya terangkan. Okey, tengok ni Mizan. Irfan, tengok ni Wacana tu adalah satu teks atau bahan bacaan yang bermakna bagi pembaca. Macam contoh apa yang kita sedang buat tadilah. Ada yang kata mungkin kita tengah bersembang, tapi sebenarnya salah. Bersembang dengan berwacana tu lain. Berwacana ni merupakan satu konteks ataupun satu perbuatan yang mana kita membahaskan satu isu yang berilmiah untuk pendengar kita ataupun kita sebagai penyampai. Bisa faham? Faham. Macam contoh berwacana ni, contoh macam forum anti-bully ke, kita sedang berbahas ke, itu wacana lah tu. Apa lagi? Kalau contoh kita lelaki kan, kita lelaki hari Jumaat kita mesti ada solat Jumaat. Apa yang kita dengar? Khutbah pun dikira sebagai wacana. Sebab tu tengok dekat sini, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, wacana sebagai keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan ucapan, pertuturan atau percakapan. Wacana ini merupakan perbincangan atau pertukaran idea, macam berbahaslah secara lisan melalui wacana ilmu. Wacana juga boleh diberikan maksud kesatuan fikiran yang utuh, sama ada dalam bentuk lisan seperti pidato atau khutbah, atau tulisan seperti surat, artikel, novel dan juga cerpen. Maknanya kalau kita berwacana ni tak semestinya dalam konteks lisan. Macam contoh saya dengan Mizan tadi kan, kita sedang berbual tentang asal-usul bahasa Melayu kuno dan juga bahasa Melayu klasik kan. Wacana ni juga boleh jadi dalam bentuk penulisan, macam contoh dalam cerpen dan juga penyebaran idealism daripada Zakbar dulu kan, nak menyuarakan soal kemerdekaan dan juga soal bahasa kan dalam bentuk penulisan. Itu juga dikira sebagai wacana. Okey, lepas tu siapa lagi yang kata kat sini?
Raminah Sabran 1984 ada mengatakan bahawa pendapat dia, wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang boleh terdiri daripada ayat, sejumlah ayat, cerian bab, buku, dialog, siri buku dan sebagainya di dalamnya, memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan. Wacana merupakan kesatuan bahasa yang lengkap. Maknanya dalam kita menyampaikan wacana secara penulisan ni kan, kita mesti ada satu perstrukturan yang formal dan juga lengkap untuk kita persembahkan kepada pembaca kita secara berstruktur. Macam tu pengagihan secara bab ke, ceraian ayat ke, supaya mudah untuk difahami kita punya ideologi pemikiran kita tu. Sama juga dalam ucapan kita tak boleh cakap macam bersepah semata-mata dalam kita berwacana ilmu ni. Kita sedang menyampaikan ilmu kepada pendengar. Jadi mestilah konteks yang kita sampaikan tu mestilah jelas, teratur supaya mudah ditangkap dan juga difahami oleh pendengar kita. Macam tadi saya terangkan tentang bahasa Melayu kuno lah. Bisa faham? Faham. Maknanya saya sedang menyampaikan wacana secara berstruktur. Mizam tadi pun terangkan tentang bahasa Melayu klasik pun saya pun faham. Maknanya cara penerangan kita tu mengikut format ilmiah dan juga akademik lah. Ifan faham? Faham. Okey. Ifan tahu tak tentang ciri-ciri wacana ni? Pan, yang ni aku tahu. Ciri-ciri wacana ni senang je, Pan. Jom. Okey. Ifan, macam ni. Kalau keutuhan wacana ni, kita kena tengok definisi daripada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, dia kata dia mendefinisikan kohesi sebagai kekuatan tarik-menarik antara molekul dalam sesuatu benda yang menjadikan molekul-molekul itu bertautan atau bergabungan. Bermakna dekat sini, kohesi ni bermakna dia kena gabungkan antara satu isi ni dengan satu isi ni agar ianya bertautan. Maksudnya bacanya sekali lah. Itulah antara ciri-ciri wacana daripada segi kohesi atau tautan. Manakala sekarang kita tengok untuk kesinambungan ataupun kita panggil koheren. Kalau kita tengok daripada kata tokoh Wool, dia menjelaskan bahawa koheren ni dianggap sebagai satu pengaturan secara rapi kenyataan dan gagasan, fakta dan idea untuk menjadi satu untaian yang logik sehingga makna yang dibawanya mudah difahami oleh semua orang dalam kelompok masyarakat. Koheren ni boleh terbentuk dalam gaya bahasa tersirat yang difahami oleh penyampai dan penerima maklumat. Maksudnya mudahnya macam ni, Pan. Kalau kita nak faham ciri-ciri wacana daripada segi kesinambungan ataupun koheren, kita kena tahu dalam esei ataupun penulisan akademik ada satu isi utama, betul? Jadi isi utama tu kena ada kesinambungan dia. Kena pastikan kesinambungan dia tu bergantung daripada isi utama supaya ada apa tadi? Kesinambungan. Okey, macam tu ke lah. Jadi tadi berkaitan dengan kesinambungan kan. Jadi sekarang berkaitan dengan tujuan pula. Apakah tujuan wacana? Jadi tujuan wacana adalah untuk bersifat spesifik, iaitu sebagai perkongsian yang bermakna dengan kumpulan sebagai pembaca tertentu. Jadi tujuan wacana ini sangat penting bagi membentuk penulisan, bahasa yang digunakan dan isi kandung yang disebarkan. Dan bagi kita sebagai pendidik, dalam konteks pendidikan pula, wacana bertujuan khusus untuk berkongsi penemuan, perumusan, teknik, inovasi dan kajian daripada pendidikan yang dijalankan. Saya tengah buat ni tugasan berkaitan sejarah perkembangan Melayu, penulisan. Tapi sekarang ni saya tengah ada masalah. Masalah apa tu? Macam mana nak buat rujukan? Rujukan. Okey. Macam ni, Pak. Baik, Irfan. Sebelum kita buat rujukan ni, kita kena faham dulu rujukan ni apa. Apa rujukan tu? Okey, rujukan ni sebenarnya definisi rujukan ni dia boleh difahami sebagai perbuatan untuk kita memberi kredit kepada memberi kredit atau kita menyebut nama seseorang supaya dalam setiap akhir sebuah penulisan. Rujukan ini dia menandakan perkara yang telah tertinjau dan terujuk dalam teks, dalam kerja penyelidikan dan sebagai satu cara untuk kita mengakui atau
secara tidak langsung lah kita membantu mengiktiraf karya orang lain. Kita nak rujukan, kita nak elakkan daripada plagiat. Itu bermakna sini kalau kita buat apa-apa sahaja penulisan, apa-apa jenis esei penulisan macam tadi sejarah perkembangan orang bahasa Melayu, kita kena sebelum kita nak bagi pujahan yang ukur, kita kena nak tengok rujukan, tengoklah tokoh-tokoh mana yang ada dekat sebut pasal ni. Bila kita ambil hujah dia, kita buat rujukan berdasarkan hujah dia. Sebab tu karya dia bukan karya kita. Itulah maksud definisi rujukan. Ini kita tengok pada contoh, kita menggunakan contoh macam mana cara nak buat rujukan, kemahiran nak buat rujukan. Dalam kemahiran menulis rujukan ni, pelajar perlu membaca sumber-sumber lain sebagai bahan sokongan dalam penulisan tersebut. Antara sumber yang biasa dirujuk ni adalah buku, terbitan berkala, artikel, jurnal dan sebagainya. Senarai bahan rujukan ni perlu ditulis di bahagian akhir. Bila kita buat penulisan, di hujung, di akhir kita punya penulisan, kita kena buat satu buku surat untuk kita menulis senarai rujukan yang kita ambil, sama ada daripada buku, jurnal online, jurnal secara sekalian dan sebagainya. Cara penulisan rujukan yang betul dan terbaik adalah penting. Kenapa? Sebab sebuah penulisan bagi membantu pelajar menulis rujukan dalam penulisan akademik, kertas projek, tesis dan penulisan ilmiah yang dihasilkan lebih menampakkan kualiti dan keaslian. Kemudian kita kena tahu kita ni duduk di Malaysia, betul? Malaysia ni, kita negara kita ni menggunakan format ni juga. Nak buat rujukan ni pun ada format dia. Ada beberapa gaya penyenarai sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan, antaranya ialah APA, dia ada MLA, CCS dan sebagainya. Tapi untuk kita gunakan APA edisi yang ke-7. Dia sebenarnya dia banyak edisi, sebelum ni edisi yang ke-6. Cuba teka bila dia punya perubahan daripada edisi ke-6 dan edisi ke-7. Tahun bila berlaku perubahan? Dalam 2 tahun macam tu? Salah. Kan? APA dia mula APA 6 ke-7 ni diubah sewaktu Oktober 2019. Itulah bermula kita menggunakan APA yang ke-7 masa membuat rujukan. Kita masuk pula cara kita untuk menulis citasi dalam teks. Citasi ni maksudnya macam ayat rujukan jugalah. Contohnya macam kalau kita nak ambil permulaan ayat, maksudnya ada dua bentuk juga, ada permulaan ayat dengan perakhiran ayat. Kalau permulaan ayat ni kita nak ambil contohnya Abdul Jamil, lepas tu kemudian dia tulis buku tu pada tahun 2015. Contoh ayatnya adalah menurut Abdul Jamil 2012 di dalam ini yang ini dan sambungan dan seterusnya. Itu dalam ayat, permulaan ayat. Kalau kita nak guna citasi nama orang tu pada perakhiran ayat, kita akan buat kurungan, kemudian kita letak nama, koma dan tahun. Macam contoh kat sini kita boleh lihat penyertaan murid dalam sesi pengajaran dan pembelajaran tersebut. Kemudian kita buat kurungan, tulis nama Abdul Jamil, kemudian koma, tahun, tutup kurungan. Itulah kalau kita dalam citasi dalam ayat. Tapi kalau kita buat citasi lebih dari 3 orang, mungkin kita ambil satu jurnal, dalam jurnal tu ada lebih daripada 3 orang, maksud 2 orang ke atas, kita kena guna cara yang betul lah. Contoh kita akan ambil, kalau dalam ayat kita akan ambil contoh nama dia Farah, ITL, titik, kemudian tulis tahun. Faham? Okay. Kemudian kita tengok pula cara menulis nama dalam citasi. Penulisan nama dalam citasi ni mengikut ABA hanya menggunakan nama ahli atau nama keluarga ataupun nama username lah seseorang penulis dalam citasi. Kalau terbitan luar negara, biasanya mereka akan menggunakan nama keluarga. Contoh nama penuh dia adalah Mok Song Sang. Mok Song Sang, kita akan ambil nama Mok. Pelik nama dia. Ambil nama keluarga. Ya, sebab dia orang daripada negara. Tapi kalau orang Melayu Muslim macam mana? Contoh ni kita ambil Datuk Sri Anwar bin Ibrahim. Ambil Ibrahim. Tak, kalau maaf salah aku nak beritahu. Kalau orang Melayu dia tak sama macam mereka antarabangsa. Kalau Melayu kita akan ambil nama, kita berdasarkan nama Melayu ada nama bin binti. Tapi kita tak ambil bin binti. Sebab contohnya Datuk Sri Anwar bin Ibrahim. Sekarang kita akan ambil Anwar Ibrahim. Itulah contohnya. Faham? Jelas tak? Kan? Okey. Tapi kita kena tahu juga dalam penulisan rujukan ni ada peraturan-peraturan dia. Peraturan penulisan rujukan ni tidak hanya terhad kepada pelajar untuk menulis kertas projek atau tesis saja. Sebaliknya pelajar perlu mengetahui gaya dan kaedah penulis rujukan yang telah ditetapkan. Kerana apa? Kerana setiap tahun pasti akan berubah. Kita tidak akan menggunakan konsep yang sama pada 20 tahun yang akan datang. Mungkin ada perubahan yang berlaku. Kita kena sentiasa tahu macam mana keadaan peraturan penulis rujukan ni.
Contohnya buku ni ialah sumber rujukan yang selalu digunakan oleh pelajar dalam melaksanakan tugasan penulisan akademik mereka. Rujukan daripada buku ni lebih dipercaya sebab dan diiktiraf ketepatan dari aspek kredibiliti sumber maklumat. Jelas? Ya? Kita tengok pada senarai rujukan. Tadi kan ada cakap pasal rujukan. Dalam senarai dalam rujukan tu kita akan letak di akhir sekali. Betul. Di akhir sekali tu kita akan dapat senarai rujukan daripada awal sampai habis. Lepas tu ada contoh lain tak? Contoh ada, tengok sini. Nampak kan contoh ni kan? Nampak. Jelas kan? Jelas. Faham? Kita dah faham semua tu. Kenapa sebenarnya penting kan rujukan ni sebenarnya? Rujukan ni penting tau kita. Kenapa? Sebab sebenarnya rujukan yang dibina ni akan beri ruang kepada penyelidik ataupun orang lain yang berminat untuk membuat pembacaan dan penyelidikan lanjut. Sebab kita baru rujukan, orang yang baca buku ataupun jurnal tu dia faham lah. Dia tahu, hujah ni datang daripada tokoh ni. Dan dia nak dia berniat untuk menyambung penyelidikan tokoh tu, dia pun buka apa-apa buku yang dah ditulis rujukan. Senang lah dia nak cari. Selain itu juga senarai ni dia beri penghargaan juga kepada penulis-penulis lain yang menyumbangkan teori, pendapat dan sebagainya. Kita bagi penghargaan kat mereka sebab mereka dah bagi ilmu kat kita. Bukan mereka bagi ilmu, mereka jumpa satu ilmu, kemudian mereka sebarkan dan kita ambil ilmu tu. Kita tahu ilmu ni datang daripada ilmu ni, yang menyebarkan dia adalah orang ini. Kita bagi penghargaan kepada dia. Betul, akhir sekali senarai ini kita dapat buktikan kesahihan sesuatu penyelidikan. Kita ni cikgu kan, kalau sebelum sampaikan sesuatu kita kena ada satu sifat, kita kena tahu jadi betul ke tak betul, sahih ke tak sahih. Itulah kepentingan ni. Faham tak? Faham. Baik, terima kasih Mizan. Lepas ni lebih senang lah saya dapat rujukan. Okey, untuk kelas hari ini saya nak semua kita akan bertangan boleh ya? Boleh. Okey, hari ini kita nak perlukan siapa ya? Sekejap biar saya pilih. 1, 2, 3 ketuk. Lelaki, perempuan, saya ketuk. Okey, Irfan, tahniah, anda adalah orang betul untuk saya pilih buat pemasangan. Okey, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, sekarang ni kita akan masuk kepada isu kejelasan dalam penulisan. Apakah maksud kejelasan dalam penulisan itu? Dalam konteks penulisan seperti kita pada ketika ini, struktur boleh dijelaskan sebagai salah satu penyusunan ayat dalam penulisan. Penulisan perlu distruktur untuk menjadikan penulisan akademik itu lebih tersusun, menarik dan efektif. Jadi bagaimana penulisan akademik itu dapat dilihat? Kejelasan maksudnya ini dapat dilihat dengan menyampaikan idea secara sistematik dan mengemukakan fakta yang benar dan berasas. Baiklah, seterusnya kita akan sambung kepada konsep kejelasan dalam penulisan. Apakah maksud konsep itu? Jadi konsep itu dapat dibagikan kepada 5 bahagian, iaitu kejelasan wujud melalui penggunaan bahasa komunikatif dan formal, penulisan secara objektif, penulisan yang jelas, perkembangan idea secara logik, dan yang terakhir ialah koheren dan kohesif serta langkah-langkah penulisan yang teratur. Baiklah, bagi langkah yang pertama iaitu penggunaan bahasa komunikatif yang formal. Apakah maksudnya? Jadi maksudnya istilah komunikatif boleh dijelaskan sebagai istilah dan bahasa komunikatif yang mudah difahami. Maksudnya pembaca itu boleh memahami apa yang kita tulis. Jadi dari segi kita punya penulisan itu saudara, kita perlu kaitkan sejarah itu dengan yang mendalam. Jadi bagi membolehkan pembaca itu memahami sejarah itu. Seterusnya kita masuk boleh pada penulisan itu, objektif penulisan. Apakah maksudnya? Jadi maksud kat sini adalah penulisan perlu mendalam bahasa itu sendiri untuk memastikan pembaca itu memahami apakah tujuan kita menulis penulisan itu tersebut. Jadi perkataan atau bahasa kata umum boleh digunakan untuk menggambarkan makna tersebut dalam batas tertentu. Fakta-fakta yang disampaikan perlu disokong dengan bukti-bukti yang jelas dan mengenai maksud yang khusus. Jadi penulisan yang jelas ini juga dibagikan kepada 2, iaitu ayat topik dan ayat isi. Ayat topik itu seperti yang kita ketahui bahawa dia bersifat seperti pendahuluan untuk menerangkan apakah isu yang akan kita berbincangkan. Jadi yang kedua iaitu ayat isi. Ayat isi itu berfungsi untuk menyokong dan memperkukuhkan ayat topik tersebut. Jadi yang seterusnya ialah
seterusnya ialah yang keempat berkaitan dengan perkembangan ideas teknologi koheren dan kohesif. Apakah maksud koheren dan kohesif itu? Jadi koheren dan kohesif itu adalah bersifat koheren dalam penulisan akademik bersifat subjektif dan perlu dilihat secara menyeluruh. Jadi bagaimanakah untuk kita mengetahui koheren itu? Jadi koheren dapat dilihat melalui kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian lain sehingga ayat-ayat memiliki kesatuan yang utuh. Jadi dengan adanya koheren ini, pembaca dapat memahami dengan lebih mendalam apa yang kita tulis tersebut. Jadi kohesif pula apa? Kohesif pula merupakan hubungan antara bahagian dalam teks dengan menghubungkan penada wacana yang sesuai. Seperti yang kita tahu, dalam penulisan akademik ini kita perlu menggunakan penada wacana untuk memastikan penulisan kita lebih teratur, macam cantik macam tu. Contoh penada wacana contoh apa Rizal? Selain itu Betul. Ada apa? di samping itu Ya, betul. Itu contoh penada wacana boleh kita gunakan. Okey, yang terakhir ialah langkah-langkah dalam penulisan yang teratur. Apakah maksud langkah-langkah ni? Jadi langkah-langkah penulisan yang teratur adalah perkara penting yang perlu diperhatikan dalam menghasilkan penulisan akademik. Jadi langkah-langkah yang kita boleh lakukan adalah seperti mulakan proses penulisan seawal yang boleh. Jadi kita boleh bagi prepare yang lebih banyak dengan untuk melakukan tulisan tersebut. Yang seterusnya mengkaji dan menentukan kaedah soalan. Jadi kalau kita dah tahu kaedah soalan tu apa, kita bolehlah lakukan kita punya tugasan itu dengan lebih bagus. Seterusnya ialah pemilihan masalah dan topik penulisan, dan terakhir adalah mengumpul maklumat atau data untuk penulisan. Jadi kalau nak buat penulisan ni mesti dah ada maklumat yang banyak, macam mendalam, bagi memastikan penulisan kita tu lebih menarik. Baiklah, segitu saja penyampaian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okey, bagus Irfan. Jadi semua dapat kita simpulkan di sini bahawa kejelasan dalam penulisan ini merupakan aspek yang sangat-sangat penting supaya pembaca kepada penulisan kita dapat lebih memahami apa yang kita akan sampaikan dalam penulisan. Faham semua? Faham.